Okey, Assalamualaikum geng. Yang hari tu kita punya projek ni nak tukar dia punya ribbon. So, barang sudah sampai. Jadi kita nak buat unboxing barang tersebut. Ya, ini dia. So, tanpa buang masa, kita test dulu. Buka pasang, kita test. Tengok macam mana. So, yang first sekali kita cabut dia punya slot SIM card. Oh, lompat-lompat dia punya SIM card. Okay, so tepi. Cabut slot SIM card, kita try. Buka. Okay. Buang salah dia lah. Ni bila tekan ni dia akan tekan memanjang. Okay, kita kena hati-hati sikit macam biasa bila ada fingerprint belakang ni, kemungkinan ribbon dia atas sekali kat belakang. Nampak tu. So kalau kita terkuat tadi boleh putus ni. So yang pertama kita cabut dulu bateri. Apa-apa kita cabut dulu bateri supaya tak nak ada short circuit. Okay, so kita cabut ni. Okay, ni so kita try congkel sikit-sikit dulu. Kita perlu kesabaran ni geng. Buat ni memang perlu kesabaran. So macam ni kita check dia punya carbon dia. Carbon dia ke apa dah pecah. Sebab tu screen dia power button dia asyik tertekan. So touch. Kalau kau perasan lagi, kau nampak. Dibandingkan dengan sebelah ni, dengan sebelah ni. So, nak tepi dulu. Mana yang baru kita datang. Sudah masuk. Cuba on. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita tengok. Kalau dia ada restart lagi, maknanya mungkin dia punya dalam soket ni ataupun bahagian motherboard ni
bahagian board ni ada yang problem. Tapi aku yakin ribbon ni yang problem. Punya ni lah yang ni, yang kita buka ni. So, memang nampak dalam dengan mata kasar pun dah nampak. Dia punya tu pecah, dia punya carbon dia. Warna hitam. Bukan getah ni, dia macam carbon warna hitam yang keras tu. Okay, nampak dia terus on dia tak ada nak restart lah, hidup balik lah, mati balik lah. Alamak, lambat sikit. Lambat sikit. Kita akan matikan balik. So, macam biasa, pasang balik. Try on. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Button dah okey. Dah kembali seperti asal. So kita masukkan SIM card ni. Sebelum terlupa. Okay. So button atas, bawah. Okay. Kenyam. Sudah selesai. Okay geng, alhamdulillah kita dah selesaikan satu handphone. Misi kita dah berjaya. Jadinya masalah handphone tu adalah ribbon ni. Ribbon ni masalah dia. So customer cakap handphone ni dia
on off, dia berpusing, dia keep on off. Aku cubalah campur bahasa Inggeris sikit kan, mana tahu ada orang Mak Saleh pun nak tengok kan. Cik. Okay, so dia kerap on, hidup mati, hidup mati, hidup mati. So bila aku buka itu hari, memang benda ni dia sensitif sikit lah. Bila aku tekan sikit je, belum tekan habis aku letak tangan, aku baru nak macam pressure sikit nak bagi tekan kuat kan. Tapi belum tekan kuat aku pressure sikit, dia dah auto touch. Dia auto touch lah, dia macam dah connect, macam dah touching. So kesimpulan dia, ribbon ni yang problem. So ribbon ni beli kat Shopee tu hari tak sampai RM10 pun. Siap post lebih kurang lah RM10. Tapi tengoklah, kadang ada yang free postage. Kalau free postage tu memang tak cecah RM10 lah benda ni. So kita boleh buat sendiri. Anda semua, kawan-kawan semua, geng-geng semua, kita boleh buat sendiri. Jangan risau. Yang penting kita kerja jangan stres-stres. Penting kita tengok video tutorial macam mana kan. Video aku ni pun boleh juga jadikan sebagai contoh untuk nak buka, nak tukar dia punya ribbon tu, ataupun LCD ke, ataupun bateri ke. So cuma video aku agak panjang sikit lah, sebab sambil aku buat tu, sambil aku bercakap kan. Jadi kadang ada orang yang bosan dengar aku bercakap je kan, dia tak nak tengok kan. Tapi terpulang lah pada korang semua. Mana yang korang rasa okey, teruskan. Tak okey, tak payah pening-pening, hentikan. Cik. Okay. So dah siap kan apa ni. So esok dah boleh bagi customer. Apa dah siap. Okay. Jadi akhir kata, kerja jangan stres-stres, kerja happy-happy, santai-santai, apa-apa roja. Okay. Assalamualaikum.